Assalamualaikum, selamat pagi, salam dari Kuching ya. Hari ini cikgu nak update hasil penggunaan sungkup ya untuk menghasilkan daun flushing baru seperti ini dan juga pengakaran ya. Cikgu menggunakan 4 bahan berbeza ya. Untuk hasilkan tanaman seperti ini, akak hanya tunggu 25 hari ke atas, daun akan flushing, kemudian akak akan tumbuh ataupun ubi akan tumbuh ya. Cikgu akan buka. Inilah adalah hasil penggunaan 4 bahan berbeza. Daun akan flushing baru ya, seperti ini. Dan yang ini adalah ubi Kensiana ya. Dulu dia tanam ubi sebesar biji goli, kemudian cikgu menggunakan 4 bahan berbeza seperti ini. Hasil akan seperti ini ya. Nanti cikgu ya. Okey, yang ini kita cabut ya, kita seperti ini. Akak tengok ya. Nampak tu, dia panjang seperti ini. Ini cara cikgu membuat pengakaran untuk ubi ya. Walaupun dia tidak ada ubi, kita tanam biji seperti ini, nanti dia akan keluar akar seperti ini yang akak lihat. Yang ini adalah ubi ATB ya. Bila daun baru seperti ini, akak hanya guna sungkup tutup. Kenapa kita tutup? Supaya untuk mengekalkan kelembapan media, supaya akar akan tumbuh cepat ya. Ataupun daun flushing baru seperti ini ya. Ini cara cikgu buat ya. Akak boleh ikut. Kalau bagus akak boleh ikut, abang boleh ikut. Kalau tak bagus abaikan ya. Terima kasih kepada akak-akak kerana sudi menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk akak-akak semua ya.